Hai semua, selamat datang. Hari ni kita nak jadi detektif bahasa. Ya, kita akan selesaikan satu teka-teki tata bahasa yang agak menarik. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, petunjuk pertama dalam misi kita hari ini, sesuatu yang saya pasti anda pernah rasa, iaitu misteri ayat tergantung. Pernah tak baca ayat yang rasa macam, tak habis ni? Cuba tengok ayat ni. Ayah sedang membaca. Nampak tak ada tempat kosong tu? Rasa macam tergantung kan? Macam tak lengkap. Kita terus tertanya-tanya, ayah baca apa? Okey, sekarang bandingkan pula dengan yang ni. Adik sedang tidur. Yang ni rasa sempurna kan? Cukup sifat. Kita tak perlu tanya apa-apa lagi. Jadi, apa sebenarnya beza antara dua ayat ni? Itulah misteri yang kita nak rungkai sama-sama. Jawapannya terletak pada hero utama kita hari ini. Sejenis kata kerja yang sangat-sangat istimewa. Jom kita kenal-kenal dengan watak penting ni. Nama penuh dia, kata kerja aktif tak transitif. Panjangnya nama. Bunyi macam teknikal sangat kan? Tapi jangan risau, konsep dia senang je. Maksudnya, ia satu perbuatan yang berhenti dekat si pembuat. Tindakan tu tak perlukan mangsa atau penerima. Ia habis kat situ je. Jom kita bedah nama panjang tu supaya tak takut lagi. Pertama, kata kerja. Okey, ni perkataan aksi. Macam lari, makan, tidur, senang. Kedua, aktif. Maksudnya subjek atau si pembuat tu yang buat aksi tu. Dan yang paling penting, ketiga, tak transitif. Ini bermakna aksi tu tak melompat atau tak kena pada mana-mana objek. Nampak? Mudah je kan sebenarnya? Sekarang, ni bahagian yang paling best. Kata kerja istimewa ni, dia ada dua personality. Macam watak dalam filem. Jom kita jumpa personality yang pertama dulu. Personality pertama ni, kita boleh panggil dia si berdikari. Kenapa? Sebab dia ni jenis yang independen, sangat yakin dan boleh berdiri sendiri. Dia tak perlukan sesiapa pun untuk buat ayat tu lengkap. Nama rasmi dia ialah kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Maksudnya, ayat tu dah kira lengkap dan sempurna hanya dengan ada subjek dan kata kerja ni je. Tak payah tambah apa-apa lagi. Cuba tengok contoh-contoh ni. Budak itu menangis. Cukup, ayat lengkap. Mereka berbual, pun lengkap. Matahari terbit. Sempurna. Semua kata kerja yang diwarnakan ni boleh hidup sendiri. Itulah dia si berdikari kita. Baiklah, dah kenal si berdikari, jom kita beralih pula pada personality kedua. Yang ni, dia lain sikit. Kita panggil dia si perlu peneman. Sebab, yelah dia tak suka sorang-sorang. Nama rasmi dia pula ialah kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Kata kerja jenis ni pula, kalau dia sorang-sorang, ayat tu akan rasa tergantung. Macam ada yang tak kena. Jadi, dia perlukan kawan atau peneman untuk bagi cerita dia lengkap. Jadi, apa peneman ni? Dalam tata bahasa, kita panggil dia pelengkap. Anggap je pelengkap ni macam kepingan puzzle yang terakhir. Dia datang lepas kata kerja tu untuk bagi maksud ayat jadi penuh. Dan ingat, ini sangat penting, pelengkap ni bukan objek. Dia tak terima perbuatan tu, dia cuma sempurnakan maksud ayat tu. Tengok macam mana ia berfungsi. Kalau kita cakap, dia menjadi. Ayat tu tergantung kan? Menjadi apa? Seorang doktor. Itulah pelengkapnya. Sama juga macam, kami tinggal kat mana? Di Melaka. Atau rumah itu berdindingkan apa pula? Batu. Nampak tak? Pelengkap tu datang untuk jawab soalan yang tergantung tu. Ini dia. Momen aha kita. Bila kita letak dua-dua personality ni sebelah menyebelah, beza dia jadi sangat jelas. Yang tanpa pelengkap, macam dia ketawa. Ringkas, padat, cukup. Yang berpelengkap pula, macam dia menjadi doktor. Dia perlukan perkataan ekstra tu untuk bagi kita gambaran penuh. Jelas kan? Okey, sekarang anda dah kenal dua-dua personality ni. Dah macam pakar pun. Apa kata kita uji sikit skill detektif anda tu? Relax, ini bahagian yang seronok. Soalan nombor 1, ayatnya, Encik Lim berniaga kain. Kata kerja berniaga tu, dia si berdikari ke atau si perlu peneman? Cuba fikir sekejap. Dan jawabannya ialah, ia perlu peneman. Betul. Sebab kalau kita cakap Encik Lim berniaga je, ayat tu rasa macam tak habis. Berniaga apa? Jadi, perkataan kain tu jadi pelengkap yang bagi maksud penuh. Tahniah kalau jawapan anda betul. Soalan kedua, macam mana pula dengan ayat ni? Bas itu telah sampai. Kata kerja sampai tu, jenis mana satu? Yang suka sorang-sorang ke yang perlukan kawan?
Dan jawapannya tentulah si berdikari. Ayat bas itu telah sampai dah cukup sempurna dah. Maksud dia jelas, kita tak perlukan apa-apa lagi pun lepas tu. Mantap! Okey, soalan terakhir untuk pastikan anda betul-betul faham. Keadaannya bertambah baik. Kata kerja bertambah ni, personaliti dia yang mana satu agaknya? Sudah tentu, ia perlu peneman. Kenapa? Sebab kalau kita sebut keadaannya bertambah, mesti kita tertanya-tanya, bertambah apa? Bertambah teruk? Bertambah kelam kabut? Perkataan baik itulah pelengkap yang bagi jawapan yang kita perlukan. Kerja yang bagus semua. Jadi kesimpulannya mudah je. Bezanya cuma satu kata kerja ni suka kerja solo, manakala yang satu lagi pula sentiasa perlukan partner untuk siapkan kerja. Misteri kita dah pun terungkai. Tahniah, anda sekarang seorang detektif kata kerja. Jadi, saya ada cabaran untuk anda. Lepas ni, bila anda baca buku ke, artikel ke, cuba cari dua-dua personaliti kata kerja ni. Anda akan terkejut tengok betapa banyaknya ia ada di sekeliling kita. Selamat menyiasat.